Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syafiqah Syuhada binti Azmi dari kelas PT4 S1 Sengkang 4. Pada hari ini saya akan membentangkan rancangan pengajaran harian Pendidikan Seni Visual Inklusif. Berikut merupakan muka depan bagi tugasan ini. Berikut adalah sedikit penghargaan kepada pensyarah selaku mengajar saya sepanjang tempoh kursus ini berlangsung. Seterusnya saya sediakan senarai isi kandungan. Begitu juga dengan muka surat yang seterusnya, iaitu isi kandungan bagi keseluruhan tugasan ini. Hari ini saya akan kongsikan bagaimana saya melaksanakan PDPC inklusif dalam pendidikan seni visual dengan fokus kepada murid disleksia fonologi. Pembentangan saya ada 3 perkara utama. Yang pertama, saya akan jelaskan bagaimana PDPC inklusif ini diaplikasikan dalam PSV. Kedua, saya akan menunjukkan strategi adaptif saya gunakan untuk murid disleksia. Ketiga pula, saya akan bentangkan simulasi PDPC berdasarkan topik Unit 5 Pasu Mini. Sebelum saya masuk kepada strategi, saya terangkan dulu konteks RPH ini. RPH ini direka khas untuk murid program pendidikan inklusif. Dalam PSV, pelibatan murid adalah sangat penting sebab seni ni memberi ruang kepada mereka meneroka kreativiti dan mengekspresikan diri tanpa tekanan bahasa. Malah, NITE 2024 mengatakan bahawa tekankan bahawa pendidikan inklusif ini membina identiti positif, jadi guru perlu fleksibel. Strategi pun kena sentiasa berubah mengikut murid. Jadi apa itu disleksia? Okey, sebelum saya pergi jauh, kita kena faham dulu apa sebenarnya disleksia. Secara ringkasnya, disleksia ialah perbezaan cara otak memproses bahasa. Jadi mereka bukan tidak bijak, tetapi proses mengecam huruf dan bunyi ini mengambil masa. Mereka bukan lembam, cuma beza cara proses dari segi bahasa mereka. Di sini saya jelaskan lebih spesifik. Disleksia menjejaskan 3M terutamanya membaca dan menulis. Tetapi mereka sebenarnya sangat kuat dari segi aspek visual dan idea kreatif. Jadi PSV memang padan dengan mereka. Mereka perlukan pengajaran multisensori seperti melihat, mendengar dan menyentuh. Kita pergi kepada slide seterusnya, iaitu jenis-jenis disleksia. Disleksia ni ada beberapa kategori seperti yang di atas lah. Tetapi jenis yang saya fokuskan untuk PDPC saya ialah disleksia fonologi, iaitu jenis paling lazim. Mereka sukar padankan huruf dengan bunyi. Sebab itu, kita sebagai cikgu tak boleh beri aktiviti banyak teks atau ejaan yang panjang. Disleksia fonologi, kita juga ada disleksia permukaan atau surface disleksia, disleksia visual dan juga disleksia campuran. Jadi kita boleh lihatlah di atas tu. Kita pergi kepada fokus utama kita, iaitu disleksia fonologi. Kelemahan utama mereka ialah memproses bunyi bahasa. Mereka mudah keliru dengan perkataan baharu, tapi menariknya mereka ni ada kekuatan imajinasi visual yang sangat tinggi. Jadi strategi saya nanti banyak menggunakan bahan visual dan aktiviti manipulatif. Macam saya cakap tadi, ciri-ciri murid disleksia fonologi ni sukar menyebut perkataan baharu dengan betul, lemah mengeja dan mengenal suku kata, gunakan perkataan hampir sama bunyi je, lebih mudah belajar melalui imej, warna, aktiviti dan manipulatif, dan tumpuan mereka ni tinggi dalam aktiviti fizikal. Seterusnya kita pergi kepada slide pendekatan PDPC yang sesuai untuk murid fonologi ni lah. Jadi saya akan sesuaikan PDPC saya dan saya akan gabungkan beberapa pendekatan. Yang pertama ialah visual dan kinestetik, iaitu guna warna dan kad gambar dan juga doh. Untuk didik hibur, saya akan mengasah lagu fonetik dan permainan ringkas. Untuk pembelajaran berasaskan projek, murid bebas menghasilkan seni dengan gaya mereka lah dan kreativiti mereka. Dan yang keempat, arahan berperingkat dan berulang. Sebab macam saya cakap tadi, murid fonologi ni dia perlukan struktur dan ulangan yang banyak. Slide seterusnya berkaitan justifikasi pemilihan murid disleksia fonologi. Jadi kenapa saya memilih murid disleksia fonologi? Saya memilih kerana PSV memang selari dengan gaya pembelajaran mereka lah. Kajian oleh Hadi dan Kamarudin 2023 serta Snowling 2021 menunjukkan murid fonologi lebih memahami jika mereka manipulasi bahan, bukan bacaan dan teks panjang. Pendek kata, PSV adalah medan terbaik untuk mereka berkembang secara inklusif. Seterusnya, saya pergi kepada RPH, iaitu rancangan pengajaran harian. RPH ini menggabungkan murid arus perdana dan murid disleksia fonologi dalam satu kelas. Jadi, setiap langkah PDPC saya akan pastikan sesuai untuk dua-dua kumpulan tersebut. Untuk unit ini, saya memilih Pasu Mini menggunakan teknik lingkaran. Kenapa? Sebab teknik ini visual dan kinestetik. Langkahnya mudah dan berulang, tak perlu bacaan yang panjang dan murid boleh berjaya walaupun tahap bahasa mereka ni berbeza. Dalam aktiviti ini, murid gunakan doh berwarna untuk hasilkan bentuk lingkaran
lingkaran, kemudian susun menjadi pasu mini. Aktiviti ini melatih motor halus, koordinasi tangan, mata dan meningkatkan keyakinan diri mereka. Seterusnya, ini adalah objektif pembelajaran untuk PDPC pasu mini. Objektifnya sangat praktikal, iaitu mengaplikasikan 4 unsur seni visual. Yang kedua, menghasilkan pasu mini dengan teknik lingkaran yang betul. Dan yang ketiga, membuat apresiasi ringkas. Objektif ini saya reka supaya sesuai untuk 2 kumpulan murid, iaitu arus perdana dan disleksia fonologi. Teknik lingkaran ini memang mudah dan konkret, jadi murid boleh faham konsep melalui pergerakan tangan dan manipulasi do. Kriteria kejayaan pula saya bahagikan kepada 3 domain utama, iaitu kognitif, iaitu murid boleh sebut dan kenal 4 unsur seni. Yang kedua, psikomotor, iaitu hasilkan pasu mini dengan menggunakan lingkaran yang kemas. Dan yang ketiga, afektif, iaitu murid hargai karya sendiri dan rakan mereka. Untuk pentaksiran, saya guna kaedah yang sangat inklusif dan sesuai dengan murid disleksia fonologi. Saya banyak menilai melalui pemerhatian semasa aktiviti hands-on sebab itu paling autentik lah. Kemudian saya nilai hasil pasu mini lebih kepada kemasan, struktur dan kreativiti semasa sesi apresiasi. Saya guna soal jawab ringkas untuk semak kefahaman istilah seni visual. Dan untuk penutup PDPC, saya gunakan exit card doh. Dan murid akan ambil doh tidak berwarna dan letak dalam bekas yang dilabel perasaan. Cara ini cepat, mudah dan tak memerlukan bacaan yang panjang. Untuk justifikasi pentaksiran, setiap kaedah pentaksiran di sini dipilih dengan teliti supaya sesuai dengan semua murid. Contohnya, pemerhatian hands-on. Murid disleksia boleh tunjuk kefahaman melalui tindakan dan bukan bacaan. Yang kedua adalah penilaian produk. Mereka tak perlu eja atau menulis panjang, tetapi terus hasilkan pasu mini yang nyata. Soal jawab apresiasi pula saya buat ringkas. Contohnya, bulat atau besar. Dan exit card doh, saya membantu mereka meluahkan perasaan tanpa tekanan bahasa. Okey, walaupun aktiviti ini ringkas, banyak elemen kebat yang sebenarnya berlaku. Murid mengaplikasikan teknik lingkaran, menganalisis unsur seni visual dalam karya dan menilai karya rakan serta mencipta pasu unik mereka. Dari sudut PAK21, mereka berkomunikasi, bekerjasama, membuat keputusan kreatif, membina karakter dan berkaitan dengan kraf tradisional tempatan. Aktiviti ini menggalakkan murid untuk menjadi lebih aktif dan pasif. PMK juga saya masukkan secara semula jadi. Bahasa, nilai murni, kreativiti, semuanya berlaku dalam kelas seni. Untuk infografik, saya guna slide Canva interaktif, mini peta buih dan kad bergambar supaya murid disleksia lebih senang faham. Kemahiran insaniah pula, saya banyak dipupuk. Mereka belajar selesaikan masalah bila bentuk jadi tak seimbang. Lepas tu mereka berkomunikasi, bekerjasama dan yang paling penting menguruskan emosi bila hasilnya tak jadi. Untuk BBM, saya sediakan bahan yang banyak visual dan manipulatif lah. Ada kotak misteri sebagai set induksi, pasu mini sebagai modal, cue visual dan kad langkah bergambar supaya arahan lebih jelas. Saya juga gunakan video demonstrasi, pemasa, galeri walkboard, pelekat emoji dan exit card doh. Semua bahan ini bukan sekadar menarik tapi membantu murid yang visual kinestetik memahami PDPC tanpa tekanan membaca. Seterusnya BBB, iaitu bahan bantu belajar. Bahan yang murid sendiri akan gunakan. Doh pelbagai warna, penggelik kecil, plastik, lidi, papan alas, air dan sebagainya. Saya juga sediakan reward chart peribadi untuk kekalkan motivasi murid, terutamanya murid disleksia yang mudah hilang fokus bila aktiviti yang panjang. BBB ini memudahkan mereka belajar secara hands-on dan memberi kebebasan untuk bereksperimen dengan warna dan bentuk. Saya masuk ke bahagian set induksi. Untuk memulakan PDPC, saya gunakan kotak misteri. Pendekatan ini memang sangat sesuai untuk murid arus perdana dan murid disleksia fonologi sebab mereka belajar melalui sentuhan, pemerhatian dan bunyi. Semestinya bukan bacaan lah. Jadi 3 orang murid saya minta masukkan tangan ke dalam kotak dan teka objek. Murid lain pula lihat visualnya di skrin. Kaedah menyentuh teka ini memberi rasa ingin tahu dan secara tak langsung membantu murid disleksia memahami konsep awal tanpa sebarang teks panjang. Selepas itu baru saya kaitkan objek, pasu mini, doh warna dan cue visual dengan tajuk pembelajaran hari ini. Set induksi bukan sekadar nak fun-fun tapi ia membantu murid memproses info melalui pengalaman sebenar. Saya sediakan video rakaman pelaksanaan set induksi. Jadi nanti boleh lihat sendiri bagaimana murid respon terhadap bahan, sentuhan dan visual. Jadi untuk set induksi kita akan buat. Cuba tepatnya apa? Kotak. Okay. Nak tahu tak apa ni? Cikgu nak 3 orang wakil datang ke hadapan kelas. Okay. Cuba kamu rasa, tapi kamu tak boleh tengok. Okay, kamu rasa apa? Okay, kat mata. Cuba kamu tunjuk. Antara ni, mana yang kamu rasa? Okay, cuba sebut. Lembut. Lagi, apa awak rasa?
Kelas, okey, betul. Okey, jadi hari ni cikgu nak ajar awak barang dalam ni ada kaitan dengan PGP kita hari ni. Jadi hari ni cikgu nak ajar awak buat pasu mini menggunakan do dan ni adalah contoh pasu mini. Okey. Fasa kedua ialah fasa bahasa seni visual. Di fasa ini, murid belajar mengenai 4 unsur seni visual: bentuk, rupa, imbangan dan penegasan. Menggunakan bahan visual dan aktiviti menampilkan pada mini pertebui. Pendekatan ini sangat menyokong murid disleksia fonologi sebab mereka belajar melalui melihat dan menyebut perkataan mudah, bukan menyalin teks panjang. Murid bekerja secara aktif. Mereka menampal, tunjuk, sebut bersama rakan dan menggunakan pemasa untuk kekalkan fokus. Murid arus perdana pula dapat melabel sendiri, manakala murid disleksia hanya perlu memilih label bergambar. Dalam video ini boleh lihat bagaimana aktiviti tampal dan sebut membantu murid memahami konsep visual secara konkret. Sekarang kita pergi kepada fasa seni visual. Okey, ingat tak kita belajar apa? Minggu lepas, tak ingat? Okey, kita belajar pasal Tembika. Okey, betul. Okey, jadi macam cikgu pernah cakap hari sebab tu kelas yang lepas, tembika adalah seramik daripada tanah liat yang dibakar. Okey. Jadi ini contoh-contoh pasu mini. Okey, tengok ni buat daripada apa ni? Air, bentuk botol, tin. Okey, jadi ni cikgu bagi awak. Cuba kau tengok. Bentuk tu. Okey, bentuk ni dia ada panjang, lebar, tinggi. 3 tu. Okey ni. Rupa. Okey, rupa ni dia adalah satu titik yang bercantum. Buat macam ni. Bercantum. Imbangan dia macam mana? Dia seimbang kiri kanan. Contoh awak potong muka awak, sama tak? Sama kan? Okey. Kalau ni penegasan. Okey, penegasan. Penegasan ni awak tengok dekat gambar ladybird ni. Apa yang paling awak nampak dia? Tarikan awak yang pertama, apa awak nampak? Warna merah. Okey, betul. Okay. Jadi sekarang cikgu nak bagi awak latihan. Okey, ni awak ingat dulu. Rupa ni tadi cikgu cakap garisan yang bercantum. Okey, penegasan ni yang lain daripada yang lain. Imbangan? Macam potong muka. Tengah. Okey. Bentuk 3 dimensi. Okey, sekarang cikgu nak awak jawab soalan ni. Okey, awak ambil ni, awak dekatkan kat mana dia punya tempat. Cikgu bagi masa 5 minit. Okey, mula jawab. Tengok mana tadi cikgu cakap. Timbangan macam mana? Ni separuh. Okey, betul. Betul? Separuh. Okey. Penegasan tak? Menonjol. Apa yang menonjol? Ni. Tengok lagi, apa lagi yang menonjol selain tu? Ni. Bunga. Bunga je yang lain daripada yang lain. Okey. Yang sama. Yang bercantum. Ni. Tengok betul. Ni. Okey. Lagi satu. Apa tu? Cuba sebut. Bentuk. Okey. Betul. Seterusnya kita masuk kepada fasa penerokaan atau persediaan. Di sini saya gunakan pendekatan multisensori, iaitu di mana murid melihat video, mendengar arahan dan membuat pergerakan tangan dengan mengikuti langkah, uli, gelik, lingkar, cantum dan hias. Murid disleksia fonologi sangat bergantung pada demonstrasi dan ulangan visual. Jadi saya gunakan kad langkah bergambar dan warna kontras supaya mereka boleh ikut tanpa perlu membaca. Begitu juga dengan murid arus perdana. Fasa ini sangat membantu mereka faham urutan sebelum masuk fasa sebenar menghasilkan karya. Video ini menunjukkan bagaimana murid mengikuti langkah teknik lingkaran secara berperingkat berpandukan kad bergambar. Sebenarnya kita pergi kepada fasa penerokaan dan persediaan. Okey. Kita tengok video dulu. Okey, seronok tak video ni? Nak buat tak pasu mini? Nak. Okey. Tapi kalau nak, kena tiru dulu pergerakan cikgu. Okey, tapi baca dulu. Uli. Okey. Tekap. Okey. Gelik. Okey. Lingkar. Okey. Cantum. Potong. Ulang. Kemaskan. Okey, sekarang ikut pergerakan tangan cikgu. Uli. Tekap. Gelik. Cantum. Lingkar. Potong. Ulang. Kemaskan. Okey. Nak buat lagi sekali? Nak. Okey. Uli. Tekap. Gelik. Cantum. Lingkar. Potong. Ulang. Kemaskan. Okey. Sekarang cikgu bagi awak kad langkah pasu mini. Cikgu nak awak tengok betul-betul macam cikgu ajar tadi tak? Uli.
Okay, kita Uli. ulang lagi sekali aktiviti tu. Uli, Uli. tekak, Tekak. gelik, Gelik. lingkar, Lingkar. lingkar, Lingkar. cantum, Cantum. potong, Potong. ulang, Ulang. kemaskan. Kemaskan. Okey, jadi tak masuk kalau buat macam tu. Jadi kan? Okey, nak buat tak aktiviti tu? Nak. Okey, jom. Seterusnya kita pergi kepada fasa penghasilan karya atau aktiviti. Ini bahagian paling hands-on dan paling menyeronokkan di mana merupakan fasa menghasilkan pasu mini. Dalam fasa ini, murid menghasilkan pasu menggunakan pelbagai warna. Pendekatan visual, kinestetik ini sangat membantu murid disleksia fonologi kerana mereka belajar melalui tangan dan pergerakan. Penggunaan pemasa membantu murid kekal fokus dan bahan sebenar seperti doh, lidi dan alat pemotong membantu murid kemahiran motor halus. Murid juga bekerjasama, bantu rakan dan berkongsi idea. Semuanya berlaku secara natural. Yang penting, aktiviti ini inklusif. Semua murid berjaya menghasilkan produk akhir berdasarkan kemampuan masing-masing. Video ini saya paparkan menunjukkan proses sebenar murid membentuk pasu mini menggunakan teknik lingkaran. Tak nak buat pasu mini? Dah. Okey, kita buat. Okey, so sebelum kita buat, kita kena tahu kita perlukan apa. Ni apa nama dia Cikgu cakap tadi? Doh. Doh. Okey. Lagi kena ada? Air. Air, pandai. Lagi kena ada? Apa? Pergelik. Penggelik. Lagi kalau tak ada, kita ada tak? Tangan. Nak buat, betul? Okey. Lepas tu kena ada? Speed. Alas. 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 Okey, lagi kena ada? Garfu. Okey, garfu ni untuk apa? Untuk kita hias nanti. Okey. Lidi? Kan? Ada pakai lidi. Lidi. Untuk buat apa juga? Jadi Okey, seterusnya cawan untuk kita tekak. tekak. Okey, jom kita buat. Cikgu bagi masa ni contoh pasu yang besar. Cikgu bagi awak masa 25 minit. Okey, boleh mula sekarang. Okey. Tekak. Lepas tekak apa? Mana kad tadi? Cikgu tunjuk kad tadi mana? Tekak. Lepas tekak. Gelik. Gelik. Okey, gelik. Gelik. Lepas gelik, sapu. Ya, dalam ni ditulis apa? Sapu air. Okey, ambil air. Lepas tu letak ni. Okey, pandai. Okey, lepas tu ni Lingkar. lingkar. Okey, lingkar dia. Okey. Okey, lepas lingkar, cantum. Cantum. Cikgu cakap tadi. Okey, lepas tu kena Potong. potong. Okey, potong. Okey, lepas potong, ulang balik. Okey, buat lagi. Gelik. Sapu. Sapu. Lingkar. Okey. Cantum. Okey, saya potong sebab dah cukup. Dah cantum. Cukup. Okey, lagi. Satu, Gelik. gelik balik. Gelik. Letak air. Sapu. Lingkar. Lingkar. Cantum. Potong. Okey, jadi kamu sambung buat sampai habis masa 25 minit. Awak dah siap buat dah pasu awak, pasu mini. Sekarang kita kena buat apa? Mana kad tadi? Cikgu cakap apa? Hias. Dan Kemaskan. Okey. Macam mana awak nak buat? Awak nak buat macam mana? Saya nak buat bunga. Bunga. Okey, buat. Jadi, cantik dia bunga awak. Pandai nak buat. Okey, lepas tu macam mana nak tampal je? Sapu Air. air. Nak lekatkan kena sapu air. Awak Sini? lekatkan. Boleh? Okey, lekatkan. Okey, nanti sambung hias lagi, ada masa lagi, okey? Garfu tadi saya cakap untuk apa? Hias. Hias, okey. Macam mana nak cucuk-cucuk macam mana? Ini. Boleh? Okey. Okey. Fasa apresiasi seni. Ini fasa paling penting untuk melatih murid menilai dan menghargai karya, bukan hanya menghasilkan semata-mata. Saya gunakan galeri walk mini ini di mana murid bergerak melihat hasil rakan. Setiap murid beri maklum balas menggunakan emoji, kad bergambar dan perkataan mudah seperti cantik, bulat, kemas dan sebagainya. Kaedah ini sangat membantu murid disleksia fonologi sebab mereka tak perlu membaca terlalu panjang. Mereka hanya menggunakan simbol, gambar dan sebutan ringkas. Dalam masa yang sama, mereka belajar nilai murni seperti menghormati karya rakan, memberi pujian dan menguruskan emosi bila menerima komen daripada rakan-rakan yang lain. Video ini menunjukkan bagaimana sesi apresiasi dijalankan. Murid melihat, menilai dan memberi komen dan memilih emoji secara visual. Tak kan hasil karya? Ya. Okey, dah cantik lah. Jadi sekarang cikgu nak buat aktiviti gallery walk. Cikgu nak awak pusing satu kelas, tengok karya kawan-kawan lain. Nilai awak nak letak emoji macam mana. Dia punya cantik ke tak? Awak letak, kalau cantik letak muka senyum. Kalau awak tak suka, letak muka Set. marah. Betul, set. Marah. Kalau dia tengah-tengah, macam suka macam tak suka. Okey. Okay, sekarang cikgu bagi masa 3 minit untuk awak pusing, awak tampal dekat. Cikgu akan bagi awak semua kad ni, setiap seorang. Lepas tu kawan-kawan tampal emoji. Okey. Okay, boleh mula. Masa dah habis. Sekarang cikgu nak awak tengok dekat kad siapa paling banyak warna hijau. Tengok. Tengok kawan punya semua. Siapa punya paling banyak? Amni punya paling banyak. Okey. Kenapa ramai yang pilih Amni punya? Cuba bagi tahu.
Hijau. Sebab apa? Banyak hijau. Banyak hijau, okey. Kenapa ramai yang suka karya Ami? Kenapa suka pasu Ami? Ami suka sebab apa? Ni, Sebab- cuba baca ni. Kemas. Mas. Lagi? Cantik tak Ami punya? Cantik. Cantik. Cuba sebut. Cantik. Okey. Bulat ke Ami punya? Bulat. Bulat. Okey. Jadi yang lain, cuba bagi pendapat lain. Kenapa ramai pilih Ami punya pasu? Cuba bagi tahu. Okey, betul. Semuanya betul jawab. Jadi, sebagai ganjaran cikgu bagi setiap seorang kan ada reward card masing-masing. Ada. Okey, cikgu bagi seorang dua pelekat sebab semua berjaya hasilkan pasu mini. Okey. Untuk penutup PDPC, saya gunakan pendekatan refleksi emosi yang sangat mudah, iaitu exit card doh. Murid mengambil doh tidak berwarna dan masukkan ke dalam bekas berlabel perasaan seperti seronok, tenang dan bangga. Kaedah ini sangat sesuai untuk dua-dua kumpulan murid arus perdana dan murid disleksia fonologi sebab mereka tak perlu menulis panjang dan membaca. Mereka hanya pilih warna dan masukkan ke dalam bekas. Tapi pada masa yang sama, mereka belajar mengenal perasaan sendiri. Dalam masa 1 minit ini, murid bukan sahaja refleksi pembelajaran tetapi juga mengaitkan emosi dengan kejayaan menghasilkan pasu mini mereka. Ini selari dengan teori humanistik yang tekankan penghargaan diri dan pembelajaran bermakna. We close the lesson dengan mood yang sangat positif. Murid rasa dihargai, yakin dan gembira dengan hasil sendiri. Dan dalam video ini, kita boleh lihat bagaimana murid memilih warna mengikut perasaan dan masukkan doh ke dalam bekas. Murid juga berpeluang menyebut perasaan mereka secara lisan, ringkas dan tetap bermakna. Baiklah, seterusnya kita dah nak ke penghujung pembelajaran. Kita nak buat aktiviti. Exit, card, doh. Exit, card, Doh. Okey, cuba baca. Merah. Seronok. Okey. Biru. Tenang. Okey. Hijau. Bangga. Okey, betul. Jadi nampak tak bekas-bekas ni? Nampak. Cikgu nak awak ambil doh ni, awak bulatkan, awak masukkan kat mana perasaan awak. Tadi apa merah? Merah. Sir? Seronok. Seronok. Okey. Mana? Awak rasa apa? Satu je cikgu nak. Buat bulat. Masukkan. Okey, betul. Okey, jadi apa yang kita belajar teknik apa hari ni? Cikgu nak rumuskan yang terakhir. Topik apa kita belajar hari ni? Pasu mini. Guna teknik Guna teknik lingkar. Okey, betul. Jadi kamu dah dapat belajar tentang ekor. Paling penting bekerja Bekerjasama. sama. Okey, jadi cikgu nak bagi tahu yang kamu semua dah berjaya aplikasikan unsur seni untuk menghasilkan Pasu ini menggunakan doh. Okey, tepuk tangan semua. Okey, dah tamat kelas kita. Jadi keseluruhannya melalui PDPC pasu mini menggunakan teknik lingkaran ini, saya cuba mewujudkan satu pembelajaran yang bukan hanya menyeronokkan tetapi benar-benar inklusif. Setiap fasa dari set induksi sampai penutup saya reka supaya murid disleksia fonologi dan murid arus perdana boleh belajar bersama-sama tanpa rasa terpinggir. Pendekatan multisensori, penggunaan bahan visual, aktiviti hands-on dan kaedah apresiasi yang mudah semuanya membantu murid memahami konsep seni visual secara konkret dan bermakna. Dan pada masa yang sama, murid membina kemahiran insaniah seperti bekerjasama, komunikasi, mengurus emosi dan menghargai usaha rakan. Saya percaya PDPC seperti ini bukan hanya menghasilkan pasu mini yang cantik tetapi juga menghasilkan pengalaman pembelajaran yang positif dan merangsang keyakinan diri murid. Seterusnya adalah slide lampiran. Yang pertama, slide interaktif dan yang kedua adalah kad langkah bergambar teknik lingkaran. Jadi yang terakhir adalah rujukan. Berikut adalah rujukan-rujukan yang saya gunakan untuk menghasilkan tugasan 3 ini. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.